Tuan-tuan dan puan-puan, sesuatu yang luar biasa telah berlaku. Adakah negara sedemikian benar-benar wujud? Saya telah mengelilingi dunia selama 40 tahun, tetapi pengalaman seperti ini adalah yang pertama kali. 8 orang veteran masyarakat atasan Switzerland, elit terkemuka, terpaksa membuat pendaratan kecemasan di Malaysia disebabkan oleh ribut salji yang tidak dijangka di destinasi asal mereka. Purata usia mereka adalah 72 tahun, dan sepanjang hidup mereka, mereka hanya menerima perkhidmatan peringkat tertinggi di Eropah. Tetapi, tahukah anda, hanya 5 minit selepas menjejakkan kaki di bumi Malaysia, mulut mereka terlopong keheranan. Kesan kejutan bermula dari lapangan terbang. Clear. Berlanjutan ketika mereka menyaksikan sistem perubatan di hospital, dan memuncak apabila mereka bertemu dengan penduduk tempatan di jalanan yang mempunyai kesopanan yang menakjubkan. Kami sentiasa berbangga dengan Switzerland sebagai negara maju, tetapi berbanding dengan Malaysia, kami mempunyai terlalu banyak perkara untuk dipelajari. Pengakuan mengejutkan daripada arkitek hartanah Switzerland berusia 75 tahun ini di hadapan wartawan tempatan telah menggemparkan seluruh Eropah. Apa sebenarnya yang mereka lihat di Malaysia sehingga membuatkan individu-individu yang selama ini berpegang teguh pada keunggulan Eropah mengeluarkan kata-kata sedemikian? Berikut adalah catatan 4 hari yang menakjubkan, disaksikan sendiri oleh seorang atendan penerbangan Jerman yang berpengalaman selama 12 tahun. Sebelum kita bermula, jika anda boleh menekan butang suka dan langgan, ini akan menjadi dorongan besar bagi kami untuk berkongsi lebih banyak kisah Malaysia yang menakjubkan. Selamat datang semua, saya Markus Schmidt, atendan penerbangan yang berkhidmat selama 12 tahun dengan Lufthansa, berpangkalan di Frankfurt, Jerman. Saya telah terbang ke seluruh dunia dan melayani penumpang yang tidak terkira banyaknya. Namun, tiada pengalaman yang menggegarkan saya sedalam pertemuan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia, pada musim sejuk tahun lalu. Kenangan hari itu masih segar dalam ingatan. Penumpang istimewa yang menaiki penerbangan kami pada hari itu adalah 8 individu terkemuka dari Switzerland, termasuk Hans Weber, seorang arkitek hartanah terkemuka dari Zurich, dan tokoh-tokoh besar dalam dunia kewangan dan perhotelan dari Geneva. Usia mereka antara 68 hingga 76 tahun. Dikatakan bahawa setiap musim sejuk, mereka akan melancong ke Jepun untuk bermain golf bersama-sama. Mereka dengan bangganya menyatakan bahawa ini adalah tradisi yang telah berlanjutan selama lebih 20 tahun. Destinasi asal mereka adalah Sapporo, Jepun, di mana mereka merancang untuk menghabiskan seminggu di padang golf terkenal di Hokkaido. Bagi saya, yang biasanya bertanggungjawab untuk laluan jarak pendek di Eropah, ini adalah penerbangan charter jarak jauh yang pertama, membuatkan saya berasa gementar dan teruja. Penumpang ini, yang kebanyakannya memiliki jet peribadi, berkata menaiki penerbangan komersial itu sendiri adalah satu kejadian yang jarang berlaku. Permulaan penerbangan berjalan lancar. Selepas berlepas dari Frankfurt dan terbang di atas ruang udara Rusia, para penumpang berbual santai. Wajah mereka berseri-seri dengan kegembiraan menantikan perjalanan itu. Terutamanya Hans Weber, beliau berkongsi bahawa perhimpunan ini, yang bermula 20 tahun lalu, kini telah menjadi acara tahunan yang paling berharga dalam hidupnya. Masalah bermula apabila kami menghampiri Kepulauan Jepun. Kami menerima notis kecemasan daripada Menara Kawalan Udara. Sistem tekanan rendah disertai ribut salji kuat melanda Hokkaido, menyebabkan lapangan terbang Sapporo ditutup. Lapangan terbang Narita di Tokyo juga tidak dapat menerima pendaratan kerana cuaca yang semakin buruk. Kapten dan pembantu juruterbang segera mengadakan mesyuarat kecemasan untuk mencari lapangan terbang alternatif. Selepas meneliti beberapa pilihan, mereka membuat kesimpulan bahawa tempat yang paling selamat dan paling boleh dipercayai ialah lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Apabila kami memaklumkan situasi itu kepada para penumpang, mereka kelihatan sangat panik. Kebanyakan daripada mereka hanya tahu tentang Malaysia melalui jenama seperti Petronas. Mereka arif dengan budaya Jepun, tetapi pengetahuan mereka tentang Malaysia hanyalah sekadar sebuah negara di Asia Tenggara. Beberapa orang malah terkeliru antara Malaysia dan Indonesia dan bimbang tentang keselamatan. Kami sebagai atendan penerbangan juga mula berasa gementar.
Perubahan destinasi yang tiba-tiba ini memerlukan pelbagai prosedur dan kami bimbang jika terdapat sebarang kekurangan dalam perkhidmatan kepada VIP ini. Walau bagaimanapun, sesuatu yang tidak dijangka berlaku apabila kami menghampiri KLIA. Sejak komunikasi dengan Menara Kawalan Udara, kami sudah merasakan sesuatu yang luar biasa. Pihak KLIA bukan sahaja memberikan panduan pendaratan yang tepat, tetapi juga memaklumkan bahawa mereka akan segera mengaktifkan pelan tindakan khas untuk pengembara global yang terjejas. Mereka malah menyatakan akan mengatur seorang kaki tangan yang fasih berbahasa Jerman untuk menunggu. Reaksi pantas seperti ini sukar dilihat walaupun di lapangan terbang Frankfurt atau Munich. Biasanya, dalam situasi kecemasan sebegini, kami hanya akan mendapat sokongan yang paling asas, tetapi tindak balas KLIA berada pada tahap yang sama sekali berbeza. Proses pendaratan juga sangat mengagumkan. Keadaan landasan sempurna, panduan darat sangat tepat, dan laluan ke pintu pelepasan telah dikosongkan terlebih dahulu. Semuanya diatur dengan lancar seolah-olah kami adalah penerbangan yang dijadualkan. Tetapi kejutan sebenar bermula selepas kami memasuki bangunan lapangan terbang. Semasa dalam perjalanan ke imigresen untuk prosedur masuk, tindak balas kaki tangan lapangan terbang membuatkan kami terkesima. Walaupun kami adalah kumpulan asing yang masuk secara tiba-tiba, mereka tidak kelihatan panik sama sekali. Sebaliknya, mereka memimpin kami dengan sistematik seolah-olah telah membuat persiapan awal. Mereka segera mengenal pasti penumpang yang mengalami masalah lutut dan mengatur laluan khas. Yang paling menakjubkan ialah perkhidmatan penterjemahan. Lapangan terbang benar-benar menyediakan kaki tangan yang fasih berbahasa Jerman. Beliau memahami situasi penumpang secara terperinci dan memberikan bantuan yang paling sesuai. Hans Weber sering mengangguk, menyatakan bahawa sokongan bahasa asing pada tahap ini sukar didapati walaupun di lapangan terbang Zurich. Terutama sekali, cara mereka mengambil kira ciri-ciri warga emas, menerangkan dengan perlahan dan penuh hormat, meninggalkan kesan yang mendalam kepada beliau. Proses imigresen juga sangat pantas. Tiada prosedur rumit atau masa menunggu yang dijangka. Semua urusan dokumen diselesaikan dengan lancar, dibantu oleh kaki tangan yang mesra. Tiada kesulitan yang timbul akibat halangan bahasa. Mereka malah menawarkan diri untuk membantu kami menghubungi padang golf di Jepun. Pengaturan penginapan sementara juga sempurna. Mereka mencadangkan beberapa hotel di pusat bandar Kuala Lumpur, KL, menerangkan ciri-ciri dan lokasi setiap hotel secara terperinci, dan dengan prihatin memberikan maklumat tentang kelab golf di Raja Selangor untuk penumpang yang menggemari golf. Apabila meninggalkan lapangan terbang, kata-kata Hans Weber kepada saya masih terngiang-ngiang. Beliau berkata, "Saya telah mengelilingi dunia selama 40 tahun dan menggunakan lapangan terbang yang tidak terkira banyaknya, tetapi tidak pernah melihat tindak balas krisis yang begitu sempurna." Beliau kagum dengan sistem ini yang membolehkan penumpang berasa tenang sepenuhnya dalam situasi yang tidak dijangka. Dalam bas yang menuju dari lapangan terbang ke hotel, mendengar perbualan penumpang, saya juga mula menaruh minat baru terhadap Malaysia. Pada masa itu, saya tidak menjangka betapa menakjubkan pengalaman yang akan dilalui oleh VIP ini dalam beberapa hari akan datang. Dalam perjalanan ke hotel, kejutan pertama bermula. Pemandangan Malaysia yang kelihatan dari lebuh raya dari KLIA ke pusat bandar KL membalikkan jangkaan para penumpang sepenuhnya. Walaupun sudah melepasi jam 10 malam, jalan raya masih sibuk, tetapi kenderaan bukan sahaja mematuhi lorong, malah menggunakan lampu isyarat dengan sempurna. Skala deretan kondominium dan bangunan pangsapuri di sepanjang lebuh raya membuatkan semua orang melekapkan muka di tingkap untuk melihat. Hans Weber kagum, sukar untuk melihat perancangan berskala besar dan teratur sebegini, walaupun di Switzerland. Setiap komuniti perumahan dilengkapi secara sistematik dengan ruang hijau dan kemudahan komersial serta ruang kediaman bercantum dengan harmoni. Seorang ahli perniagaan yang mengendalikan rangkaian hotel di Geneva berkata, "Integriti perancangan bandar ini setanding dengan mana-mana bandar di Eropah. Yang paling menakjubkan ialah tahap keselamatan malam. Walaupun sudah larut malam, jalan raya diterangi lampu dan ramai orang bersantai. Golongan muda minum di hadapan kedai serbaneka. Wanita berjalan-jalan dengan anjing. Dan orang ramai berjoging. Pemandangan seperti ini sukar dilihat di Switzerland.
Seorang ahli farmaseutikal dari Basel mengangguk dan berkata, persekitaran malam yang selamat sebegini benar-benar menakjubkan. Di bandar-bandar besar Eropah, jalanan menjadi lengang pada waktu malam dan wanita terutamanya tidak berani berjalan sendirian. Tetapi Malaysia sama sekali berbeza. Setibanya di hotel, satu lagi kejutan menanti kami. Kaki tangan kaunter penyambut tetamu bukan sahaja menyambut kami dalam bahasa Jerman yang fasih, malah segera mengambil kira usia setiap VIP dan menawarkan perkhidmatan yang bersesuaian. Beliau memaklumkan bahawa bilik di tingkat rendah telah diaturkan untuk penumpang yang mengalami masalah lutut. Dan bilik dengan pemegang keselamatan di bilik mandi telah disediakan. Yang paling mengagumkan ialah perkhidmatan perhubungan tetamu. Walaupun kami terpaksa tinggal di Malaysia secara tiba-tiba, mereka dapat merancang jadual perjalanan kami untuk hari kedua dengan tepat pada masanya. Untuk tetamu yang menggemari golf, mereka mencadangkan kelab golf di Raja Selangor. Bagi yang berminat dengan budaya, mereka mencadangkan Muzium Kesenian Islam dan Masjid Negara, malah menerangkan ciri-ciri, masa perjalanan dan anggaran kos setiap lokasi. Di dalam lift menuju ke bilik, melihat ekspresi penumpang, saya merasakan tanggapan mereka tentang Malaysia berubah dengan pantas. Ekspresi kebimbangan yang mereka tunjukkan di lapangan terbang telah hilang sepenuhnya, digantikan dengan rasa ingin tahu dan jangkaan. Pada pagi hari kedua, di restoran sarapan bufet hotel, kejutan ketiga berlaku. Selain sarapan Eropah, pelbagai hidangan antarabangsa turut disediakan. Yang menarik perhatian ialah penyediaan banyak makanan lembut, sesuai untuk penghadaman warga emas. Roti juga dibezakan antara yang keras dan lembut, dan buah-buahan dipotong kecil-kecil, mudah dimakan. Perkhidmatan kaki tangan restoran juga menakjubkan. Mereka bukan sahaja berjalan di antara meja menerangkan hidangan, malah menjaga jarak yang sesuai supaya warga emas tidak berasa terganggu, namun segera memberikan bantuan apabila diperlukan. Hans Weber berkata, sukar untuk menerima layanan yang begitu teliti, walaupun di hotel paling mewah di Switzerland. Selepas sarapan, semasa berjalan-jalan di sekitar kawasan tersebut, kami menerima kejutan keempat. Di jalan raya di luar hotel, laluan pejalan kaki luas, rata dan diselenggara dengan sangat baik, membolehkan warga emas berjalan tanpa kesulitan. Terutamanya, jubin pandu arah untuk orang kurang upaya penglihatan dipasang dengan sistematik dan tanjakan untuk pengguna kerusi roda boleh didapati di mana-mana. Bangku rehat yang diletakkan di tepi jalan juga mengagumkan. Terdapat jarak yang sesuai antara bangku, membolehkan sesiapa sahaja duduk dan berehat apabila penat berjalan. Setiap bangku direka dengan sandaran dan tempat letak tangan, membolehkan warga emas berehat dengan selesa. Seorang ahli hartanah dari Zurich berkata, Switzerland juga harus mempelajari reka bentuk bandar yang halus sebegini. Apabila memasuki stesen MRT, kami mengalami kejutan kelima. Bahagian dalam stesen bersih seperti pusat membeli belah. Eskalator dan lift boleh didapati di mana-mana, membolehkan warga emas yang sukar menaiki tangga bergerak dengan mudah. Terutamanya, penerangan elektronik dan perkhidmatan panduan suara di dalam lift sangat lengkap, direka untuk membolehkan orang kurang upaya penglihatan menggunakannya sendiri. Saya telah menaiki kereta api bawah tanah di banyak bandar di Jerman, tetapi tidak pernah melihat tempat di mana kemudahan untuk orang kurang upaya begitu sempurna. Yang paling mengagumkan di platform ialah rasa ketertiban para penumpang. Walaupun pada waktu puncak, orang ramai beratur untuk menunggu. Apabila tren tiba, penumpang akan menunggu sehingga semua orang yang turun telah keluar sebelum menaiki dengan teratur. Bahagian dalam tren juga menakjubkan. Tempat duduk luas dan selesa, dan pemegang tangan diletakkan pada ketinggian yang berbeza, membolehkan orang yang lebih rendah atau kanak-kanak menggunakannya dengan selamat. Kebersihan bahagian dalam gerabak juga mengagumkan. Tiada sampah kelihatan di lantai, dan tempat duduk diselenggara dengan sangat bersih. Yang paling menyentuh hati ialah semangat bertimbang rasa para penumpang. Apabila melihat penumpang warga emas menaiki tren, penumpang muda secara semula jadi akan menawarkan tempat duduk. Ia bukan kerana paksaan, tetapi mereka bangun secara spontan dan menawarkan tempat duduk seolah-olah itu adalah perkara yang wajar. Setelah berhenti di satu stesen, seorang wanita hamil menaiki tren.
Beberapa penumpang segera menawarkan tempat duduk dan seorang pelajar sekolah menengah yang duduk paling dekat segera bangun. Senyuman beliau ketika menawarkan tempat duduk amat menyentuh hati para penumpang kami. Seorang ahli perniagaan dari Geneva yang menyaksikan pemandangan ini, matanya berkaca. Beliau berkata, walaupun Switzerland mempunyai budaya memberi tempat duduk kepada orang tua, wanita dan kanak-kanak, tetapi tidak pernah melihat pemandangan yang begitu spontan dan wajar. Beliau terutamanya kagum dengan cara generasi muda menghormati warga emas secara semula jadi dalam kehidupan seharian. Setibanya di stesen pasar seni dan berjalan keluar ke permukaan, kejutan ke-6 menanti kami. Skala dan tahap kemudahan di kawasan beli belah bawah tanah Central Market adalah di luar jangkaan. Walaupun ruang bawah tanah, seluruh kawasan cerah melalui sistem pencahayaan yang menyerupai cahaya semula jadi. Sistem pengudaraan juga sangat lengkap, tidak terasa sesak sama sekali. Susun atur kedai dan keadaan pengurusan juga menakjubkan. Setiap kedai diatur dengan bersih dan rapi, dan lorong-lorong luas, membolehkan kerusi roda atau kereta sorong bayi lalu tanpa kesulitan. Yang paling mengagumkan ialah kaki tangan di setiap kedai tidak kelihatan kekok apabila melihat kami, orang asing. Mereka melayan kami dengan mesra. Pintu keluar yang menghubungkan kawasan bawah tanah ke permukaan juga direka bentuk secara sistematik. Terdapat lift di banyak tempat, membolehkan orang kurang upaya bergerak dengan mudah. Setiap pintu keluar mempunyai peta panduan kawasan sekitar, membolehkan orang yang baru tiba mencari jalan dengan mudah. Ketika kami tiba di kawasan tumpuan pelancong di Jalan Petaling, seluruh jalan beli belah adalah zon pejalan kaki, membolehkan kami berjalan tanpa perlu bimbang tentang kenderaan. Terdapat ruang rehat di mana-mana. Reka bentuk lampu jalan dan papan tanda juga harmoni, memberikan rasa bersih dan moden secara keseluruhan. Seorang ahli perniagaan dari Basel memuji, reka bentuk bandar yang seragam sebegini adalah faktor penting yang meningkatkan kualiti keseluruhan bandar. Beliau berkata, walaupun bandar-bandar lama di Eropah perlu belajar tentang rasa moden ini, pengalaman hari pertama sahaja sudah cukup mengejutkan, tetapi ini hanyalah permulaan. Pada pagi hari kedua, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Dr. Fritz, yang mengendalikan syarikat farmaseutikal di Basel, tiba-tiba rebah pengsan. Beliau berusia 76 tahun dan mempunyai sejarah penyakit jantung, jadi keadaannya kelihatan serius. Hans Weber dan yang lain sangat panik. Kami sebagai atendan penerbangan juga tidak tahu apa yang perlu dilakukan dalam situasi kecemasan di negara asing. Seorang warga asing tiba-tiba rebah, menimbulkan kebimbangan daripada masalah bahasa hingga memilih hospital. Kaunter penyambut tetamu hotel segera mendial talian kecemasan 999. Yang menakjubkan, ambulans tiba dalam masa kurang 5 minit. Saya telah melihat ambulans berkali-kali di Jerman, tetapi tidak pernah melihat tindak balas sepantas ini. Apabila kaki tangan ambulans keluar dari lift dan bergegas ke pesakit dengan sikap profesional, saya merasakan kejutan pertama. Cara mereka segera menilai keadaan pesakit dan menjalankan resusitasi setanding dengan mana-mana kaki tangan ambulans di Eropah. Terutamanya, cara mereka mengendalikan pesakit tua dengan teliti meninggalkan kesan yang mendalam. Mengambil tekanan darah, memakai topeng oksigen, memeriksa elektrokardiogram, semua proses dilakukan dengan pantas dan tepat. Kemudahan di dalam ambulans juga menakjubkan. Dilengkapi dengan peralatan perubatan terkini, mereka dapat memantau keadaan pesakit secara berterusan semasa bergerak. Salah seorang kaki tangan ambulans menerangkan keadaan pesakit kepada kami dalam bahasa Inggeris yang ringkas, membolehkan kami yang menemani berasa lega. Sebaik sahaja tiba di hospital. Skala dan tahap kemudahan di unit kecemasan Hospital Kuala Lumpur, HKL setanding dengan hospital besar di Eropah, malah memberikan gambaran yang lebih moden dan sistematik. Bahagian dalam unit kecemasan selesa seperti lobi hotel. Kawasan dibahagikan dengan jelas, dan reka bentuknya mengelakkan pesakit berasa keliru. Silingnya tinggi dan lampu terang, tidak ada rasa tertekan sama sekali. Semasa proses pendaftaran, kami mengalami kejutan ketiga. Walaupun kami adalah pesakit asing, mereka tidak panik sama sekali dan menguruskan urusan dengan teratur.
Kaki tangan Pusat Perubatan Antarabangsa segera tiba dan dapat berkomunikasi dalam bahasa Jerman. Mereka malah memaklumkan secara terperinci tentang cara menguruskan insurans perubatan Switzerland. Sukar untuk mencari hospital di Eropah yang mempunyai sistem sedemikian untuk menangani pesakit asing. Walaupun di Hospital University Frankfurt, apabila pesakit asing datang, masa diperlukan untuk mencari penterjemah, tetapi di sini, ia telah diinstitusikan. Masa menunggu juga sangat singkat. Walaupun terdapat ramai pesakit menunggu di unit kecemasan, sistem pengelasan mengikut tahap keterukan penyakit berfungsi dengan sangat cekap. Dr. Fritz, pesakit jantung, dibawa masuk ke bilik pemeriksaan dalam masa 10 minit. Semasa menunggu, jururawat juga datang secara berkala untuk mengesahkan keadaan pesakit, membolehkan kami berasa tenang. Apabila bertemu dengan doktor yang merawat, kami menerima kejutan keempat. Pakar kardiologi turun sendiri ke unit kecemasan. Di Eropah, biasanya doktor kecemasan yang membuat diagnosis awal dan merujuk kepada pakar jika perlu, tetapi di sini, pakar terlibat secara langsung dalam rawatan dari awal. Kepakaran dan pengalaman doktor juga menakjubkan. Beliau mempunyai pengalaman belajar di Jerman, jadi beliau dapat menerangkan istilah perubatan dalam bahasa Jerman. Beliau dengan teliti mengesahkan sejarah penyakit pesakit, malah memeriksa semua ubat yang sedang diambil. Ini memberikan kami rasa keyakinan yang mendalam. Kepantasan proses pemeriksaan benar-benar menakjubkan. Elektrokardiogram, ujian darah, X-ray dada, dan ultrabunyi jantung, semua pemeriksaan selesai dalam masa 1 jam. Di Switzerland, tempahan ultrabunyi jantung sahaja mengambil masa beberapa hari untuk menunggu, tetapi di sini, pemeriksaan boleh dilakukan segera di unit kecemasan. Keputusan pemeriksaan juga dapat dilihat tepat pada masanya. Malah, terdapat sistem pentafsiran menggunakan kecerdasan buatan dan ketepatannya sangat tinggi. Cara doktor menunjukkan keputusan pemeriksaan dan menerangkan juga mengagumkan. Tahap peralatan pemeriksaan juga menakjubkan. Semua peralatan adalah model terkini dan reka bentuknya mengambil kira keselesaan pesakit, membolehkan pesakit tua menerima pemeriksaan tanpa rasa takut. Terutamanya, bilik pemeriksaan ultrabunyi jantung selesa seperti bilik hotel. Dan muzik lembut dimainkan semasa pemeriksaan untuk mengurangkan ketegangan pesakit. Mujurlah, keputusan pemeriksaan tidak serius. Diagnosis adalah aritmia sementara disebabkan keletihan perjalanan dan tekanan yang boleh dikawal sepenuhnya melalui rawatan ubat. Namun, memandangkan usia beliau, doktor menasihatkan untuk diperhatikan selama sehari lagi dan berehat secukupnya. Semasa proses mendapatkan preskripsi, kami mengalami kejutan kelima. Ahli farmasi, dengan mengambil kira usia pesakit dan ubat yang telah diambil, mengesahkan interaksi antara ubat dengan teliti. Kami menunjukkan senarai ubat yang diambil di Switzerland dan beliau menganalisis komposisi setiap ubat, malah membincangkan kemungkinan penggunaan bersama dengan ubat preskripsi baru. Nasihat penggunaan ubat yang profesional sebegini sukar didapati walaupun di hospital besar di Eropah. Kami dapat merasakan hati ahli farmasi yang benar-benar prihatin terhadap kesihatan pesakit. Ketika mengambil ubat di farmasi, kami juga tersentuh. Beliau menerangkan kesan sampingan, dan cara pengambilan setiap ubat secara terperinci, malah memberikan risalah penggunaan ubat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Beliau juga dengan teliti memberikan ubat tambahan supaya kami boleh terus mengambilnya selepas kembali ke Switzerland. Semasa proses pembayaran bil perubatan, kami menerima kejutan ke-6. Yuran rawatan kecemasan, pelbagai yuran pemeriksaan, dan yuran ubat preskripsi. Apabila dijumlahkan, hanya 1/10 daripada kos hospital di Switzerland. Yang lebih menakjubkan, mereka tidak mengenakan sebarang bayaran tambahan kerana kami adalah warga asing. Sebaliknya, mereka memberikan diskaun kerana kami adalah pesakit warga emas. Hans Weber berulang kali mengesahkan sama ada jumlah ini betul. Di Switzerland, hanya sekali lawatan ke unit kecemasan menelan belanja puluhan ribu ringgit, tetapi di sini, jumlah keseluruhan tidak mencapai sebahagian kecil daripada jumlah itu. Sikap mesra kaki tangan hospital benar-benar mengagumkan. Daripada doktor, jururawat, juru teknik makmal, ahli farmasi, sehinggalah kaki tangan pembersihan,
Semua orang ikhlas mengambil berat tentang kami, pesakit asing. Apabila terdapat halangan bahasa, mereka menggunakan aplikasi penterjemahan atau berusaha berkomunikasi melalui bahasa isyarat. Terutamanya, mereka memahami ciri-ciri pesakit tua dan melayan dengan perlahan dan hormat membuatkan kami tersentuh. Dr. Fritz berkata, beliau telah melihat hospital yang tidak terkira banyaknya selama 140 tahun, tetapi tidak pernah melihat hospital yang begitu berpusatkan pesakit. Kebersihan dan keadaan pengurusan keseluruhan kemudahan hospital juga menakjubkan. Bukan sahaja koridor dan tandas, semua ruang diuruskan dengan rapi seperti hotel. Bau disinfektan yang biasa di hospital hampir tidak tercium. Sistem penulanan udara berfungsi dengan sempurna, mengekalkan persekitaran yang selesa. Yang paling mengagumkan ialah perkhidmatan perubatan yang berpusatkan pesakit. Kami dapat melihat pelbagai usaha teliti yang dilakukan oleh kaki tangan perubatan untuk mengurangkan kebimbangan pesakit dan keluarga. Setiap proses pemeriksaan diterangkan secara terperinci dan mereka datang secara berkala untuk mengesahkan keadaan semasa menunggu keputusan. Apabila meninggalkan hospital, kata-kata Hans Weber amat mengagumkan. Beliau berkata, walaupun Switzerland mempunyai banyak hospital yang cemerlang, sukar untuk mendapatkan perkhidmatan perubatan komprehensif pada tahap ini, terutamanya keprihatinan terhadap pesakit asing dan struktur kos yang munasabah adalah bahagian yang perlu dipelajari oleh Switzerland. Dr. Fritz bukan sahaja pulih sepenuhnya, malah meluahkan rasa terima kasih yang mendalam atas profesionalisme dan kehangatan kemanusiaan kaki tangan perubatan Malaysia. Selepas pengalaman di hospital, tanggapan semua orang tentang Malaysia berubah sepenuhnya. Pada pagi hari ketiga, kami memutuskan untuk melawat pusat bandar KL secara rasmi. Jadual perjalanan adalah menaiki MRT laluan Kelana Jaya dan melawat pelbagai kawasan. Pengalaman hari ini boleh dikatakan sebagai rentetan keajaiban. Apabila menaiki MRT di stesen KL Central, kami mengalami kejutan pertama. Walaupun pada waktu puncak, terdapat ramai penumpang, tetapi semua orang beratur dengan teratur. Apabila tren tiba, orang ramai secara automatik akan membuat laluan di kedua-dua belah platform, membiarkan penumpang yang turun keluar dahulu. Rasa ketertiban spontan sebegini sukar dilihat walaupun di Switzerland. Di bandar-bandar besar Eropah, adalah biasa untuk orang ramai berasa-asa untuk menaiki tren pada waktu puncak, tetapi di sini, pemandangan seperti itu tidak kelihatan sama sekali. Di dalam gerabak MRT, kami menerima kejutan kedua. Apabila seorang penumpang kerusi roda menaiki tren, seorang kaki tangan stesen segera keluar untuk membantunya menaiki dan turun dengan selamat. Penumpang lain juga secara semula jadi memberikan ruang. Ini bukan kerana arahan sesiapa, semua orang bekerjasama secara spontan. Setelah berhenti di satu stesen lagi, seorang kurang upaya penglihatan menaiki tren. Beliau berjalan perlahan-lahan dengan tongkat putihnya. Seorang lelaki muda secara semula jadi berjalan ke hadapan, membimbingnya ke tempat duduk. Kemudian, beliau menawarkan tempat duduknya sendiri dan berdiri sambil memegang pemegang tangan. Melihat pemandangan ini, para penumpang tersentuh. Seorang ahli perniagaan dari Geneva berkata, kesedaran sivik sebegini adalah bukti negara maju. Yang sebenar, beliau berkata, ini bukan dipaksa oleh undang-undang, tetapi keprihatinan yang dihayati secara semula jadi sangat menakjubkan. Setibanya di stesen Universiti Malaya dan berjalan keluar ke permukaan, kejutan ketiga menanti kami. Di tengah-tengah suasana bertenaga di Jalan Universiti, jarak yang sesuai dan kesopanan dikekalkan antara golongan muda yang membuat persembahan jalanan dan penonton yang menonton. Yang paling mengagumkan ialah kebersihan jalanan. Walaupun kawasan sibuk dengan orang ramai, hampir tiada sampah kelihatan di lantai. Orang ramai bukan sahaja tidak membuang sampah merata-rata, malah dapat dilihat penduduk tempatan secara semula jadi mengambil sampah yang terjatuh dan membuangnya ke dalam tong sampah. Hans Weber berkata, tahap kesopanan sivik sebegini benar-benar menakjubkan. Beliau berkata, Switzerland juga terkenal dengan kebersihannya. Tetapi itu adalah kerana tenaga kerja pembersihan yang ramai, bukan kerana penyertaan spontan penduduk. Semasa berehat sebentar di sebuah kafe, kami menerima kejutan keempat.
Kaki tangan, apabila mengetahui bahawa kami mempunyai warga emas, membimbing kami ke tempat duduk yang paling selesa. Ia adalah kawasan rata tanpa tangga dan berhampiran tandas. Beliau juga menerangkan menu dengan perlahan, malah bertanya tentang suhu minuman dengan teliti, sangat bertimbang rasa. Yang paling mengagumkan ialah sikap kaki tangan. Beliau tidak menunjukkan rasa tidak sabar terhadap kami, pelanggan tua asing, sebaliknya lebih berhati-hati. Apabila bahasa Inggeris tidak begitu lancar, beliau membuka aplikasi penterjemahan dan berusaha untuk berkomunikasi dengan kami. Dalam perjalanan ke kawasan Damansara Heights, kami mempunyai pengalaman kelima yang menakjubkan. Kami melihat orang dari pelbagai kewarganegaraan bergaul secara semula jadi. Tanpa mengira bangsa atau kewarganegaraan, semua orang kelihatan hidup dengan selesa. Melalui hadapan sebuah restoran, kami melihat keluarga yang kelihatan seperti dari Timur Tengah sedang makan. Di meja sebelah, terdapat golongan muda berketurunan Afrika. Semua orang bergaul secara semula jadi. Menikmati hidangan mereka. Walaupun Eropah juga menguar-uarkan masyarakat berbilang budaya, pada hakikatnya terdapat banyak diskriminasi tidak ketara, tetapi di sini, kami tidak merasainya sama sekali. Semasa makan tengah hari di sebuah restoran di Damansara Heights, mereka menerima sentuhan ke-6. Pemilik restoran sendiri keluar dan berkata, beliau akan berhati-hati menyediakan makanan untuk kami, tetamu dari Switzerland. Beliau menyesuaikan tahap kemasinan hidangan mengikut cita rasa setiap orang dan dengan ingin tahu bertanya tentang budaya makanan Switzerland, berbual secara semula jadi dengan kami. Proses menghidangkan makanan juga sangat teliti. Ia tidak dihidangkan sekaligus, tetapi secara berperingkat, membolehkan kami menikmati hidangan dengan perlahan. Beliau menerangkan setiap hidangan secara terperinci tentang bahan-bahan yang digunakan dan cara terbaik untuk memakannya. Dalam perjalanan pulang ke pusat bandar, kami menyaksikan pemandangan ketujuh yang menakjubkan. Di lintasan pejalan kaki, seorang kurang upaya penglihatan sedang bersedia untuk melintas jalan. Seorang penduduk tempatan yang lalu secara semula jadi berjalan ke hadapan dan menawarkan bantuan. Penduduk tempatan itu memegang lengan orang kurang upaya penglihatan dengan berhati-hati, membiarkannya melintas jalan dengan selamat mengikut bunyi lampu isyarat. Selepas tiba di seberang, beliau menunjukkan arah ke destinasi dan meneruskan perjalanannya sendiri selepas memastikan orang itu berjalan perlahan-lahan. Seluruh proses ini begitu semula jadi, seperti tindakan wajar membantu ahli keluarga. Seorang ahli perniagaan dari Zurich, yang melihat pemandangan ini, menitiskan air mata. Beliau berkata, walaupun di Eropah, ada orang yang akan menawarkan bantuan sedemikian, tetapi tidak pernah melihat pemandangan yang begitu spontan dan hangat. Beliau terutamanya kagum bahawa generasi muda mempunyai hati sebegini. Pada petang itu, dalam perjalanan ke KLCC, mereka menerima sentuhan ke-8. Kaki tangan KLCC memberi perhatian khusus untuk memastikan penumpang tua dapat menaiki lift dengan selamat. Beliau memberikan masa yang cukup untuk masuk dan keluar. Dan semasa lift naik, beliau dengan mesra menerangkan pemandangan Kuala Lumpur. Pemandangan panoramik Kuala Lumpur dari KLCC benar-benar menakjubkan. Jalan raya yang teratur dan pemandangan bandar yang terbentang di sekitar Sungai Klang membuatkan semua orang memuji, terutamanya pemandangan pada waktu malam apabila lampu menyala. Seorang ahli perniagaan dari Geneva berkata, ini lebih indah daripada pemandangan malam Geneva. Dan beliau tidak henti-henti mengambil gambar. Beliau berkata, skala bandar itu menakjubkan, tetapi yang lebih menakjubkan ialah bandar sebesar ini dapat beroperasi dengan begitu teratur. Dalam perjalanan turun dari menara tinjau dan kembali ke jalanan, kami menyaksikan pemandangan ke-9 yang menakjubkan. Walaupun sudah larut malam, masih ramai wanita yang berjalan sendirian dengan selesa. Sama ada membeli belah, bertemu rakan-rakan, atau wanita yang pulang lewat dari kerja. Semua orang berjalan di jalanan dengan tenang tanpa rasa takut. Semasa membeli sesuatu di kedai serbaneka, kami menerima sentuhan ke-10. Seorang kaki tangan wanita yang kelihatan berusia awal 20 kerimaan bekerja bersendirian pada jam 11 malam, tetapi tidak menunjukkan sebarang tanda kebimbangan. Apabila mengetahui kami adalah orang asing,
Beliau melayan kami dengan lebih mesra, malah mencadangkan beberapa makanan ringan Malaysia yang sesuai dengan cita rasa warga emas. Seorang ahli perniagaan dari Basel berkata, persekitaran malam yang selamat sebegini benar-benar menakjubkan. Beliau berkata, di bandar-bandar besar Eropah, wanita biasanya tidak berani berjalan sendirian pada waktu malam, tetapi di sini, budaya yang sama sekali berbeza telah terbentuk. Dalam perjalanan terakhir kembali ke hotel, kami melihat pemandangan yang paling mengagumkan. Walaupun pada waktu puncak MRT, terdapat ramai orang, tetapi penumpang muda secara semula jadi memberikan pertimbangan apabila melihat warga emas. Di dalam lift, di tangga, penduduk tempatan akan membantu di sisi, membiarkan mereka naik perlahan-lahan. Semua ini terlalu semula jadi. Tiada sesiapa yang memberi arahan. Tindakan semua orang adalah seolah-olah itu adalah perkara yang wajar. Hari keempat adalah jadual perjalanan membeli belah dan pengalaman budaya rasmi. Berpusat di KLCC dan kawasan Bukit Bintang. Mengalami budaya komersial moden Malaysia. Pengalaman hari ini mengubah sepenuhnya konsep membeli belah elit atasan Switzerland ini. Sebaik sahaja tiba di KLCC, mereka menerima kejutan pertama yang luar biasa. Skala dan kemegahan seni bina adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana bangunan di Switzerland. Tetapi ini bukan hanya soal saiz. Reka bentuk keseluruhan bangunan, keharmonian dengan landskap sekitar dan integriti kemudahan dalaman sangat menakjubkan. Hans Weber memuji. Dari sudut seni bina, ini adalah karya bertaraf tertinggi. Beliau berkata, walaupun Switzerland mempunyai bangunan tinggi, reka bentuk yang begitu moden dan bergaya jarang dilihat. Semasa menaiki lift ke Menara Tinjau, kami mengalami kejutan kedua. Kelajuan lift ultra laju dan rasa menaiki adalah bertaraf dunia. Untuk mengelakkan ketidakselesaan telinga, sistem pengawalan tekanan udaranya juga sempurna. Skrin paparan di dalam lift menunjukkan ketinggian dan pemandangan panoramik Kuala Lumpur secara langsung, jadi ia tidak terasa membosankan sama sekali. Pemandangan panoramik Kuala Lumpur dari Menara Tinjau benar-benar menakjubkan. Pemandangan bandar yang terbentang di sekitar Sungai Klang dan keharmonian dengan pergunungan di kejauhan adalah sempurna. Terutamanya, kesistematikan perancangan bandar membuatkan semua orang terkejut. Seorang ahli perniagaan dari Zurich berkata, sukar dipercayai bahawa bandar sebesar ini dapat beroperasi dengan begitu teratur. Beliau menilai bahawa walaupun bandar-bandar besar di Eropah mempunyai sejarah yang panjang, struktur bandarnya rumit dan kurang cekap. Kuala Lumpur, yang dibina melalui perancangan moden, jauh lebih cekap. Selepas turun ke tingkat pusat membeli belah, kami menerima kejutan ketiga. Skala dan susunan kedai jenama berbanding dengan Avenue des Champs, Élysées di Paris atau Via Monte Napoleoni di Milan juga setanding, malah lebih moden dan bergaya. Mereka terutamanya kagum dengan kesempurnaan jenama Malaysia. Walaupun diletakkan bersebelahan dengan barangan mewah Eropah, ia tidak kelihatan janggal sama sekali. Dari reka bentuk, kualiti, hingga hiasan kedai, semua aspek mencapai tahap bertaraf dunia. Di kedai barang mewah, kami mempunyai pengalaman keempat yang menakjubkan. Tahap perkhidmatan jurujual melebihi kedai serbaneka paling mewah di Switzerland. Setiap pelanggan mempunyai jurujual peribadi yang menyediakan perkhidmatan yang diperibadikan. Mereka bukan sekadar menjual barangan, tetapi memahami cita rasa dan gaya hidup pelanggan dan mencadangkan produk yang paling sesuai. Seorang ahli perniagaan dari Basel sedang melihat jam tangan. Seorang jurujual datang dan, berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang jam tangan Switzerland, menerangkan ciri-ciri beberapa jenama kepadanya. Yang paling mengagumkan ialah perkhidmatan selepas jualan. Dari cara penjagaan produk yang dibeli hingga cara penghantaran balik ke Switzerland, semua butiran dimaklumkan dengan teliti. Mereka malah memberitahu pusat perkhidmatan yang boleh dihubungi jika pembaikan atau penyelenggaraan diperlukan di Switzerland. Ia adalah sempurna. Bergerak ke kedai buku MPH di kawasan Bukit Bintang, kami menerima kejutan kelima. Fakta bahawa terdapat kedai buku sebesar ini di tengah-tengah bandar sudah menakjubkan. Reka bentuk dan suasana dalamannya adalah unik. Lorong-lorong luas dan silingnya tinggi. Tidak terasa sesak sama sekali.
Seorang ahli perniagaan dari Geneva berkata, teknologi penggunaan ruang sebegini benar-benar menakjubkan. Beliau berkata, walaupun Eropah mempunyai kedai buku besar, tetapi tidak pernah melihat tempat yang dibina dengan begitu indah dan kaya dengan suasana budaya. Pengalaman di kedai buku adalah sentuhan keenam yang besar. Skala dan kemudahan kedai buku MPH membuatkan semua orang terkejut. Ia bukan sahaja tempat menjual buku, tetapi juga memainkan peranan sebagai ruang budaya. Terdapat ruang di mana-mana untuk membaca dengan selesa dan terdapat tempat untuk mengadakan pelbagai aktiviti budaya. Mereka terutamanya kagum dengan kekayaan bahagian buku bahasa asing. Stok buku Jerman agak banyak, malah dapat menemui buku yang diterbitkan di Switzerland. Apabila Hans Weber mencari buku Jerman berkaitan ekonomi, kaki tangan kedai buku segera datang membantu. Kaki tangan itu malah memaklumkan bahawa jika tiada stok, mereka boleh membuat pesanan, membolehkan kami mengalami rangkaian Global Malaysia. Di kawasan produk kreatif, kami mempunyai pengalaman ketujuh yang menakjubkan. Sukar dipercayai bahawa terdapat begitu banyak produk kreatif yang pelbagai dan direka bentuk dengan indah di dalam sebuah kedai buku. Dari barangan keperluan harian hingga karya seni, semuanya ada. Terutamanya, setiap produk mempunyai penerangan terperinci tentang konsep reka bentuk dan kesan pendidikannya juga sangat baik. Ini bukan hanya tempat membeli belah, tetapi juga ruang untuk memahami dan menghargai estetika reka bentuk Malaysia. Keprihatinan terhadap warga emas juga sangat teliti. Ruang rehat disediakan di mana-mana dan perkhidmatan penyewaan kerusi roda disediakan. Kaki tangan juga membimbing perlahan-lahan untuk mengelakkan warga emas berasa terganggu. Mereka malah membantu mencari barangan dengan prihatin. Semasa makan malam di sebuah restoran masakan Melayu yang mewah, mereka menerima sentuhan kelapan yang besar. Ia adalah sebuah restoran yang mengangkat budaya kenduri tradisional Malaysia. Ia bukan sahaja menyediakan makanan yang lazat, malah keseluruhan proses makan direka untuk membolehkan tetamu mengalami budaya makanan Malaysia bersama-sama. Apabila setiap hidangan dihidangkan, sejarah latar belakang dan kaedah memasaknya diterangkan, membolehkan orang ramai memahami budaya Malaysia melalui makanan. Hiasan dalaman restoran juga merupakan ruang bergaya di mana tradisi dan moderniti bercantum dengan harmoni. Kerja kayu tradisional Malaysia dan pencahayaan moden berpadu, mewujudkan suasana yang elegan. Yang paling mengagumkan ialah chef sendiri keluar untuk menerangkan masakan. Beliau memperkenalkan ciri-ciri setiap bahan, nilai nutrisi dan petua semasa proses memasak secara terperinci. Ini adalah perkhidmatan yang sukar didapati walaupun di restoran paling mewah di Eropah. Dr. Fritz berkata, sukar dipercayai bahawa sebuah negara yang mempunyai kedalaman budaya sebegini juga dapat mencapai pembangunan modernisasi. Beliau berkata, negara yang melindungi tradisi sambil mencapai modernisasi, di mana masa lalu dan masa kini wujud bersama secara harmoni, adalah Malaysia. Hari kelima adalah hari untuk menamatkan perjalanan yang tidak dijangka ke Malaysia ini dan kembali ke Switzerland. Dari ekspresi semua penumpang, dapat dilihat sedikit rasa sedih. Ini sama sekali berbeza dengan ekspresi panik mereka semasa pendaratan kecemasan di KLIA pada mulanya. Sebaliknya, kebanyakan mereka menyatakan keinginan untuk tinggal beberapa hari lagi. Hans Weber berkata, beliau malah mahu membatalkan perjalanan golf di Jepun dan tinggal di Malaysia beberapa hari lagi. Yang lain juga bersetuju, tetapi kerana jadual yang telah ditetapkan, mereka terpaksa pergi dengan rasa kesal. Semasa proses daftar keluar di lapangan terbang, mereka masih terus berkongsi pengalaman mereka di Malaysia. Hans Weber berkata, saya telah mengelilingi dunia selama 40 tahun, tetapi tidak pernah melihat negara yang mempunyai perkhidmatan dan kesedaran sivik yang begitu sempurna. Yang lain juga meluahkan perasaan yang serupa. Perbualan mereka berterusan di dalam kapal terbang. Mereka berkongsi detik-detik yang paling mendalam yang dialami oleh masing-masing, dan sebulat suara berkata bahawa tanggapan mereka tentang Malaysia telah berubah sepenuhnya. Seorang ahli perniagaan dari Geneva berkata, selepas pulang, beliau akan meminta kaki tangan hotelnya menjalani latihan perkhidmatan gaya Malaysia. Beliau berkata, hati yang benar-benar memikirkan pelanggan, pemerhatian yang halus
dan keupayaan untuk bertindak balas dengan sewajarnya mengikut situasi. Beliau mahu menerapkan semangat perkhidmatan yang dipelajari di Malaysia ini ke dalam hotelnya sendiri. Sebaik sahaja tiba di lapangan terbang Zurich, kesan gelombang pertama bermula. Apabila menerangkan pengalaman mereka di Malaysia kepada ahli keluarga dan wartawan yang menjemput, semua orang memuji Malaysia tanpa henti. Terutamanya kenyataan Hans Weber menimbulkan perbualan yang besar. Beliau secara terbuka berkata, "Kami sentiasa berbangga dengan Switzerland sebagai negara maju, tetapi berbanding dengan Malaysia, kami mempunyai terlalu banyak perkara untuk dipelajari." Fakta bahawa seseorang yang sepanjang hidupnya percaya pada keunggulan Eropah mengeluarkan kata-kata sedemikian mengejutkan orang di sekeliling. Kenyataan ini dilaporkan oleh media Switzerland, mencetuskan kejutan gelombang kedua. Akhbar harian terbesar di Switzerland menyiarkan berita di muka depan dengan tajuk Keajaiban Malaysia. Belum pernah terjadi sebelum ini masyarakat atasan Switzerland yang selama ini berpegang teguh pada keunggulan Eropah memuji negara Asia sedemikian rupa. Akhbar di wilayah Basel juga membuat laporan susulan. Pengalaman Dr. Fritz di hospital menimbulkan gema yang besar dalam dunia perubatan. Kaki tangan perubatan Switzerland juga mula menunjukkan minat yang mendalam terhadap perkhidmatan berpusatkan pesakit dan struktur kos yang munasabah di Malaysia. Hospital University Zurich memutuskan untuk menubuhkan pasukan penyelidikan sistem perubatan Malaysia. Mereka terutamanya ingin mempelajari pengetahuan profesional Malaysia dalam sistem perubatan kecemasan dan perkhidmatan pesakit asing. Reaksi dalam dunia perniagaan adalah lebih eksplosif. Dewan Perniagaan Switzerland mengadakan mesyuarat kecemasan untuk membincangkan cara mencontohi sistem maju Malaysia. Mereka membuat kesimpulan bahawa mereka perlu mengkaji sistem operasi lapangan terbang, sistem pengangkutan awam dan budaya perkhidmatan pelanggan. Gelombang kesan ketiga datang dari dunia politik. Jabatan Pengangkutan Persekutuan Switzerland mengumumkan akan mengkaji pengenalan sistem KLIA untuk menyelesaikan masalah kelewatan dan kekurangan perkhidmatan yang berpanjangan di lapangan terbang Zurich. Seruan untuk mempelajari kaedah operasi Malaysia semakin meningkat. Jabatan Kesihatan juga mula bertindak. Dengan tersebarnya fakta bahawa kecekapan perubatan dan kepuasan pesakit Malaysia lebih tinggi daripada Switzerland, mereka memutuskan untuk mengkaji penghantaran delegasi pelawat ke Malaysia untuk menambah baik sistem perubatan. Kejutan keempat berlaku dalam dunia pendidikan. ETH Zurich dan Universiti St. Gallen memutuskan untuk mempromosikan penubuhan Institut Kajian Malaysia. Mereka ingin mengkaji rahsia pembangunan pesat Malaysia dari segi akademik dan menerapkannya dalam pembangunan Switzerland. Mereka terutamanya memberi tumpuan kepada pencapaian Malaysia dalam kesedaran sivik dan integrasi sosial. Mereka ingin mengetahui bagaimana Malaysia dapat memupuk kesedaran sivik pada tahap negara maju dalam masa yang begitu singkat. Reaksi daripada penduduk tempatan juga hangat. Pertanyaan mengenai pakej pelancongan ke Malaysia meningkat secara mendadak dan gelombang minat untuk belajar bahasa Melayu muncul. Institusi Pendidikan Bahasa Melayu di Zurich dan Geneva melaporkan peningkatan 10 kali ganda dalam bilangan pendaftar, malah perlu membuat senarai menunggu. Pendaftaran untuk aktiviti kebudayaan di Pusat Kebudayaan Malaysia juga meningkat secara eksplosif. Dari pengalaman makanan Malaysia, kelas kraf tradisional, hingga tayangan filem Malaysia, setiap acara penuh sesak. Tindakan syarikat juga menjadi lebih aktif. Syarikat-syarikat utama Switzerland mula mencari rancangan kerjasama dengan syarikat Malaysia, terutamanya dalam sektor perkhidmatan dan pelancongan. Banyak syarikat ingin mempelajari pengetahuan profesional Malaysia. Lufthansa juga memutuskan untuk mencontohi kaedah operasi perkhidmatan Malaysia Airlines atau AirAsia. Saya juga melaporkan pengalaman saya di Malaysia secara terperinci kepada syarikat dan kandungannya digunakan sebagai bahan latihan untuk semua kaki tangan. Gelombang kesan kelima merebak ke seluruh Eropah. Media di Jerman dan Austria juga melaporkan secara meluas pujian masyarakat atasan Switzerland terhadap Malaysia. Laporan serupa muncul di Perancis dan Itali. Malaysia tidak lagi dilihat sebagai sebuah pulau kecil di Asia, tetapi sebagai contoh maju yang harus dipelajari oleh dunia. Persepsi ini mula merebak. Pergerakan organisasi antarabangsa juga patut diberi perhatian. Pertubuhan Kesihatan Sedunia membincangkan cara mempromosikan kebolehcapaian dan kecekapan perubatan Malaysia ke seluruh dunia.
Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa juga mula mempertimbangkan modal operasi KLIA sebagai standard antarabangsa. 6 bulan kemudian, Switzerland menghantar delegasi lawatan ke Malaysia. Delegasi besar-besaran yang terdiri daripada pegawai kerajaan dan eksekutif perniagaan datang untuk mengalami dan mempelajari sistem maju Malaysia secara langsung. Saya juga berkhidmat sebagai penterjemah dan pemandu untuk delegasi ini, membolehkan saya melawat Malaysia sekali lagi. Beberapa penumpang asal juga menyertai delegasi ini. Hans Weber dan Dr. Fritz sendiri berkhidmat sebagai pemandu. Delegasi itu melawat banyak kemudahan di Malaysia dalam masa 2 minggu. Daripada sistem operasi KLEA, sistem pengangkutan awam Kuala Lumpur, perkhidmatan perubatan hospital utama, hingga perkhidmatan pelanggan di pusat membeli belah dan hotel, mereka menjalankan siasatan terperinci dalam semua bidang. Yang paling mengagumkan ialah kajian tentang kesedaran sivik. Mereka menganalisis secara mendalam bagaimana Malaysia dapat memupuk kesedaran sivik pada tahap yang begitu tinggi daripada sistem pendidikan hingga budaya sosial. Perkara yang paling menarik minat delegasi ialah keprihatinan terhadap warga emas. Golongan muda yang secara semula jadi menawarkan tempat duduk di MRT, penduduk tempatan yang membantu warga emas di jalanan, dan semua kemudahan yang direka untuk menjadi mesra warga emas. Semua ini adalah bahagian yang mesti dipelajari oleh Switzerland yang memasuki masyarakat yang semakin tua. Selepas kembali ke negara asal, delegasi itu menulis laporan terperinci dan kandungannya mula tercermin dalam penetapan dasar kerajaan dan syarikat Switzerland. Lapangan terbang Zurich memperkenalkan sistem tindak balas krisis KLIA. Hospital utama juga memperkukuh perkhidmatan berpusatkan pesakit. Setahun selepas tempoh itu, saya kerap terbang di laluan KLIA kerana pengalaman itu mengubah sepenuhnya kerjaya saya sebagai atendan penerbangan. Setiap kali tiba di KLIA, keajaiban hari itu akan kembali terbit dalam fikiran. Penghormatan terhadap Malaysia juga semakin mendalam. Perubahan yang paling menakjubkan ialah tindak balas penumpang. Dahulu, ramai penumpang menganggap pendaratan di KLIA menyusahkan, tetapi kini semakin ramai penumpang ingin merasai pengalaman KLIA. Terutamanya di kalangan penumpang Eropah, minat terhadap Malaysia meningkat secara eksplosif. Perubahan besar juga berlaku dalam Lufthansa. Syarikat mula mengkaji manual perkhidmatan syarikat penerbangan Malaysia dan menerapkannya untuk menambah baik perkhidmatan kami sendiri. Terutamanya, kursus latihan atendan penerbangan juga memasukkan pemikiran perkhidmatan gaya Malaysia. Hati yang ikhlas melayan pelanggan, pemerhatian yang halus, dan keupayaan untuk bertindak balas dengan sewajarnya mengikut situasi. Perkara-perkara yang dipelajari dari Malaysia ini telah meningkatkan kualiti perkhidmatan syarikat kami ke tahap yang lebih tinggi. Saya sendiri juga banyak berubah. Saya mula belajar bahasa Melayu. Kini saya sudah boleh berkomunikasi asas. Apabila melayan penumpang Malaysia, pemahaman budaya juga semakin mendalam. Saya menjadi berminat dengan seluruh budaya timur, menonton filem dan drama TV Malaysia, memasak masakan Malaysia dan berinteraksi dengan rakan-rakan Malaysia. Hidup saya menjadi lebih kaya. Saya masih mengekalkan hubungan dengan penumpang Switzerland pada hari itu. Hans Weber melawat Malaysia sekali lagi tahun lalu. Kali ini, beliau tinggal selama 2 minggu bersama keluarganya, mengalami Malaysia dengan lebih mendalam. Dalam surat yang dihantar selepas kembali, beliau menyifatkan Malaysia sebagai kampung halaman keduanya. Beliau berkata, beliau merancang untuk melawat Malaysia setiap tahun pada masa hadapan. Beliau bergurau bahawa perjalanan golf di Jepun telah bertukar menjadi perjalanan ke Malaysia. Dr. Fritz menjemput pasukan perubatan Malaysia ke Switzerland dan sedang mengendalikan program latihan kaki tangan perubatan. Beliau berkata, mereka sedang mempelajari perkhidmatan perubatan berpusatkan pesakit dan pengetahuan profesional operasi hospital yang cekap. Saya juga mendengar bahawa kepuasan pesakit di hospitalnya sememangnya meningkat secara mendadak sehingga hospital lain datang untuk membuat tinjauan. Rangkaian hotel ahli perniagaan dari Geneva telah memasukkan latihan perkhidmatan gaya Malaysia ke dalam kurikulum rasmi. Beliau berkata, keramahan dan ketelitian kaki tangan telah meningkat secara mendadak dan kepuasan pelanggan mencatat rekod tertinggi. Yang paling menyentuh hati ialah orang-orang ini memperkenalkan Malaysia kepada orang di sekeliling mereka.
Mereka bukan sahaja mempromosikan kelebihan Malaysia kepada rakan-rakan dan keluarga, malah mengesyorkan Malaysia dalam mesyuarat perniagaan. Oleh itu, saya juga sering bertemu dengan penumpang yang datang melancong melalui perkenalan mereka dalam penerbangan ke Malaysia. Setiap kali itu, saya akan menerangkan tarikan Malaysia kepada mereka dan mengucapkan selamat perjalanan. Sepanjang kerjaya atendan penerbangan saya selama 15 tahun, saya telah melawat banyak negara, tetapi tiada negara yang seperti Malaysia yang mempunyai sistem sempurna dan kehangatan manusia pada masa yang sama. Terdapat sesuatu yang istimewa di sana yang tidak dapat dijelaskan dengan teknologi canggih dan kecekapan. Itulah keprihatinan dan penghormatan terhadap manusia yang secara semula jadi meresap ke dalam seluruh masyarakat. Rasa bertimbang rasa dan kesedaran komuniti rakyat Malaysia benar-benar istimewa. Budaya yang mengutamakan keharmonian keseluruhan daripada kesenangan peribadi. Sikap menganggap membantu orang yang dalam kesusahan sebagai perkara yang wajar. Dan kehendak untuk terus mengejar kemajuan. Saya percaya semua ini adalah pendorong yang menjadikan Malaysia sebagai negara maju yang sebenar. Saya kini telah menjadi penyokong tegar Malaysia. Saya bukan sahaja mempromosikan kelebihan Malaysia kepada rakan sekerja, malah mengesyorkan perjalanan ke Malaysia kepada penumpang, terutamanya kepada penumpang tua. Saya akan memberitahu mereka dengan yakin bahawa Malaysia adalah negara yang selamat dan mudah. Secara peribadi, keajaiban yang saya terima di Malaysia akan kekal dalam ingatan saya. Daripada panik pendaratan kecemasan kali pertama, hingga bertukar menjadi sentuhan mendalam 4 hari kemudian. Pengalaman ini adalah salah satu kenangan paling berharga dalam hidup saya. Saya mengalami sendiri betapa besarnya kuasa hati rakyat Malaysia yang hangat dan layanan yang bertimbang rasa. Sebagai atendan penerbangan, saya telah mengelilingi dunia dan melihat banyak perkara, tetapi tiada negara yang mencapai keharmonian yang begitu sempurna seperti Malaysia. Keharmonian teknologi canggih dan budaya tradisional. Keharmonian kecekapan dan kehangatan manusia. Keharmonian kebebasan individu dan kesedaran komuniti. Semua ini bergabung secara semula jadi dalam masyarakat ini. Terutamanya keprihatinan terhadap warga emas benar-benar mengagumkan. Generasi muda menghormati warga emas sebagai sebahagian daripada kehidupan harian. Seluruh masyarakat prihatin mewujudkan persekitaran di mana warga emas boleh hidup dengan selesa. Keharmonian antara generasi sebegini jarang dilihat di negara lain. Ia adalah ciri unik Malaysia. Di Eropah, konflik antara generasi semakin memuncak, tetapi di Malaysia, budaya saling menghormati dan keprihatinan masih wujud. Pada masa hadapan, saya berharap dapat memainkan peranan sebagai jambatan yang menghubungkan Malaysia dan Eropah. Saya ingin membantu lebih ramai orang Eropah memahami wajah sebenar Malaysia dan menyumbang kepada promosi sistem cemerlang Malaysia ke seluruh dunia. Pengalaman pendaratan kecemasan disebabkan ribut salji adalah hadiah terbaik yang mengubah hidup saya. Ia adalah pengalaman berharga yang memperkenalkan saya kepada negara Malaysia dan kehangatan rakyatnya. Melalui semua pengalaman ini, perkara paling penting yang saya sedari ialah maksud negara maju yang sebenar. Saya belajar di Malaysia bahawa membina bangunan tinggi atau mempunyai teknologi canggih sahaja tidak menjadikan sesebuah negara maju. Negara maju yang sebenar adalah negara yang meletakkan manusia di tempat pertama, mengambil berat tentang golongan yang lemah, dan mewujudkan masyarakat di mana semua orang dihormati. Malaysia adalah negara sedemikian. Pembangunan ekonomi dan inovasi teknologi sememangnya menakjubkan, tetapi yang lebih mengagumkan daripada itu ialah kehangatan terhadap manusia. Ini adalah masyarakat yang secara semula jadi membantu orang tua, tidak mendiskriminasi orang asing dan tidak berpaling dari orang yang dalam kesusahan. Saya percaya bahawa mewujudkan masyarakat sedemikian adalah pencapaian terbesar Malaysia. Pada masa hadapan, saya berharap dapat memperkenalkan aspek-aspek Malaysia ini kepada lebih ramai orang. Akhir sekali, saya ingin berkata kepada semua yang sedang mendengar kisah ini. Jika anda berpeluang, saya berharap anda dapat melawat Malaysia sendiri dan berkongsi keajaiban yang kami dan penumpang Switzerland alami. Malaysia sudah bersedia untuk menyambut anda dengan hangat. Kemudahan yang selamat dan mudah. Penduduk yang mesra. Dan yang paling penting, hati yang hangat sedang menanti anda.
Setiap kali saya menaiki penerbangan ke Malaysia sekarang, hati saya masih berdebar. Memikirkan kembali ke negara yang hangat itu. Hati saya dipenuhi dengan emosi yang meluap-luap. Pada masa hadapan, saya berharap dapat terus berulang-alik antara Malaysia dan Eropah, memainkan peranan sebagai jambatan yang menghubungkan kedua-dua benua. Saya berharap kisah ini juga dapat menimbulkan minat baru anda terhadap Malaysia. Terima kasih semua. Sampai di sini sahaja kisah hari ini, wajah sebenar Malaysia di mata masyarakat atasan Switzerland. Bagaimana pendapat anda tentang kisah ini? Sila tinggalkan komen sokongan untuk watak utama kisah itu.